Cobalah mengerti, aku ini aman mencintaimu. Aku sentiasa ada di sini. Cintamu bukanlah untuk dia. Aku memendam rasa terus tersiksa, terluka. Kau enggan bicara. Oh, kasih tataplah mataku ini, dengarlah suara hati. Aku ada di sini. Tuhan tolong bantulah kami, bukakanlah pintu hatimu kasih. Di dalam beda ilahi. Apa saya? Selamat pagi. Johan. Hai. Awak baru bangun ke? Awalnya awak bangun. Biasalah, saya dah terbiasa sangat bangun awal kat Malaysia. Itulah saya ingat saya dah bangun awal ni, saya nak pergi jumpa awak. Hah? Jumpa? Hari ni? Boleh Johan nak jumpa kat mana? Kalau macam tu, saya tunggu awak dekat tempat kereta api MRT. Boleh kita sarapan sekali? Boleh, boleh. Tak saya jumpa Johan sekejap lagi, eh? Okey. Bye. Kenapa dia duduk kat luar? Mar? 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 Bangun, bangun, bangun. Kerjalah. Oi, awalnya kau bangun. Boleh masuk dalam hari dan sejarah. Adalah sebab dia. Kau teman aku, eh? Kan nak pergi jumpa Johan lah. Siapa lagi? Dah bangun lah. Ya, kita nak mandi dulu. Ya. Baiklah, Cik Maria. Jangan tidur balik tau. Ya. Kenapa awak buat saya jatuh cinta pada awak, sedangkan hati awak ada pada kawan saya sendiri? Hemar, apa tidur lagi ni? Cepatlah bangun. Weh, cepatnya. Kau mandi ke tak ni? Mandilah. Kau kena faham, bila dalam hati ada bunga, masa tu lebih mahal dari emas. Ada cepatlah mandi. Yelah. Mar, lelaki yang kau cakap dekat aku tu tak telefon kau ke? Lelaki mana ni? Alah, yang kau cerita dekat aku tu yang patutnya datang jumpa kau semalam. Habis tu kau tak telefon dia? Malas lah. Malas lah. Alah, sebenarnya kau marah kan? Sebab dia tak datang jumpa kau semalam. Kalau kau tak marah, takkanlah aku tengok kau duk belik lah hadiah yang dia bagi tu dari malam tadi sampai pagi tadi. Mar. Aku belik sebab hadiah tu comel. Alah, macam merajuk je ni. Tak apa, nanti kau bawa aku jumpa siapa lelaki yang buat kau aku macam ni, kan? Nah, jom. Kita nak sarapan kat mana? Angelina's? Boleh?
okey tak? Alamak. Aku lupa lah. Aku nak jumpa Gina. Kejap lagi je lah. Pergi minum. Tak apa. Korang minum dengan diorang, ya? Aku minum dengan Gina. Pergi dulu. Okey, Puan. Nanti saya akan bagi antibiotik selama 3 hari. Lepas tu saya akan bagi ubat sapu selama 4 minggu. Tapi Puan jangan lupa buat rawatan susulan lah. Jadi, ni memang fungus lah, doktor? Ya, ada fungus. Okey, satu lagi Puan. Kalau boleh, Puan cuci baju tu, jangan campur baju tu dengan baju orang lain. Okey? Dan kalau boleh, baju tu Puan cuci dengan air panas. Rendam dulu. Okey? Baiklah, doktor. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Jangan lupa. Tunggu janji kita nanti. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Sayang, minta maaf lah tak balas SMS malam. Dah tidur. Saya nak cakap apa? Saya duduk dulu lah. Macam serius je ni. Memang serius pun. Ni sayang. Saya kan dah bagi tahu banyak kali kan. Kalau nak jumpa dengan saya, jumpa lepas waktu kerja. Saya tengok jam pukul apa sekarang? Baru pukul 10 sayang. 10. Alah, minta maaf lah sayang, tak sengaja. Sayang, alang-alang saya dah sampai ni, saya bagi tahulah apa saya nak bincangkan tu. Sayang tak sibuk kan? Tak sibuk sangatlah, cuma pagi ni ada satu temujanji. Petang ni ada dalam 4 temujanji macam tu. Ambo sibuknya dia. Sayang bagi tahulah, tak sabar ni. Apa dia? Sayang tahu kan yang saya cinta dekat sayang. Lah, sayang mestilah tahu. Saya cuma minta satu je kat sayang. Saya nak kahwin dengan sayang. Ya Allah, sayang. Saya belum habis cakap lagi. Saya akan kahwin dengan sayang lepas saya kahwin dengan Hana. Siapa Hana? Siapa Hana tu tak penting sayang. Yang penting saya kena kahwin dengan dia. Sampai hati awak buat saya macam ni kan? Saya punyalah setia dengan awak selama ni. Awak tipu saya. Saya tak tipu sayang. Saya sayang kat sayang. Saya cinta dekat sayang. Saya tak sayang pun kat dia, tak cinta kat dia. Tapi saya terpaksa. Oh, terpaksa? Kenapa? Sebab awak mengandung dengan dia? Apa sayang cakap ni sayang? Sepanjang kita kawan, pernah ke saya buat apa-apa kat sayang? Pernah ke saya sentuh sayang? Saya tak faham lah. Sumpah saya tak faham. Awak tak pernah sentuh dia. Awak tak pernah cintakan dia. Tapi awak kena kahwin dengan dia. Kenapa? Saya minta maaf sayang. Saya tak boleh cerita dekat sayang apa-apa pun. Tapi saya minta satu je dekat sayang. Saya minta satu je. Saya minta saya sabar. Saya percaya dekat sayang. Okey? Nanti kalau semua dah selesai, saya janji. Saya janji saya akan cerita semuanya kat sayang. Nipu. Sayang. Sayang. Awak tak payah tamak lah, Len. Awak pilih sama ada saya atau perempuan tu.
kejam sangat paksa Azlan kahwin dengan perempuan lain. Abang tahu tak saya dengan Azlan dah janji nak hidup bersama? Liza kena anggap antara Liza dengan Azlan tak ada jodoh, itu je. Saya nak jumpa perempuan tu. Saya nak bagi tahu dia yang dia tak ada hak untuk rampas Azlan daripada saya. Siapa perempuan tu, bang? Liza. Kalau Liza betul-betul sayangkan Azlan, Liza kena lepaskan dia. Saya takkan biarkan siapa-siapa rampas Azlan daripada saya. Kalau abang tak nak tolong sekalipun, tak apa. Saya tetap akan cari perempuan tu sampai dapat. Sebab dia tu perempuan. Dia mesti faham perasaan perempuan lain. Siapa perempuan tu, bang? Abang, siapa perempuan tu? Liza tak perlu susah payah nak cari siapa perempuan tu. Sebab sebenarnya, Liza, siapa yang menentukan Azlan boleh kahwin dengan siapa adalah abang. Dan biar abang terangkan untuk sekali ni saja pada Liza. Liza tak layak untuk masuk keluarga kami. Liza ingat Liza siapa? Dan Liza jangan ingat, abang tak tahu apa Liza buat sebelum Liza kawan dengan Azlan. Jadi, jangan nak berlakon. Okey? Lupakan Azlan. Hello, Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Johan? Macam mana kat sana? Alhamdulillah, Ma. Semuanya berjalan dengan lancar. Ya? Makan tak ada masalah, ya? Tak ada. Johan rasa rendang Mama tu dengan stok belada, ikan bilis sama bungkus tu boleh tahan lagi 3 bulan kot, Ma. Ni, Johan. Mama nak tanya Johan sikit ni. Apa tu, Ma? Johan khusus kat sana sampai bila? Lama, Ma. Lagi 6 bulan lah. Yelah, Mama tahu dah 6 bulan. Tapi tarikh dia tu, bila? Johan rasa... Sekejap. 12 hari bulan kot, Ma. Kenapa, Ma? Oh, 12 hari bulan. Elok sangatlah tu. Ada apa tu, Ma? Mama nak tetapkan tarikh nikah untuk Hana ni. Kalau 12 hari bulan, maknanya Mama boleh ambil 18 hari bulan lah tarikh nikah Hana tu. Okeylah, kalau 12... 12 Johan dah balik. Kalau 18 hari bulan tu sempatlah, Mama. Siapa tu Johan? Mama dengar suara perempuan tu? Kawan Johan, Ma, Natasha. Ma, nantilah Johan cerita dengan Natasha ni. Jangan perempuan Korea. Bukan, Mama. Orang kita lah, Mama. Nanti malamlah Johan telefon. Tak nak cakap sekarang. Ma tanya depan dia. Malulah Johan. Okey? Okey, jaga diri ya sayang. Bye, Ma. Assalamualaikum. Tak maaf. Mama saya. Maaf, saya tak tahu tadi. Tak apalah. Kenapa Tasha nak minta maaf pula? Satu hari nanti, saya nak kenalkan Tasha pada mama saya. Kopi awak. Terima kasih. Indahnya katamu bagaikan merdu malam membuai mimpi siang. Ku sering bertanya gurinda iramamu mempuisi hatiku. Takkan hilang rinduku ini mengejar bayanganmu. Hanya
rasa tak mengizin kembali ke tempat kita. Banyak juga barang kat Isadong ni kan? Cuba tengok ni. Syal? Apa tu? Awak pun tak tahu. Comelnya. Macam sama pula. Apa yang sama? Ha? Apa yang sama? Tak. Macam sama dengan hadiah yang Maria duk belik. Sampai tertidur tau dia belik hadiah ni. Hadiah yang awak masukkan tu macam hadiah yang saya bagi pada Maria je. Bila pula awak belikan hadiah ni dekat Maria? Dah lama dah waktu saya mula-mula datang sini waktu saya mula-mula baru kenal dia. Oh. Lupa pula awak kenal Maria dulu. Yelah. Tapi kan sebab Maria juga kita dapat jumpa. Kenapa tiba-tiba awak diam macam ni? Tak. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Syah, boleh tak sebelum kita balik kejap lagi kita singgah ke satu tempat dulu? Pergi mana? Adalah. Jom. Wow. Seingat saya, dulu masa saya datang, taklah banyak mangga macam ni. Ini saya ingat ni berjuta ni mangga. Bila kali terakhir Tasha datang sini? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas? Sebab saya pun pernah datang sini juga, tapi saya baru sedar yang betapa istimewanya tempatnya. Memang istimewa. Tapi untuk orang bercinta lah. Terdengar bisikan bintang-bintang di langit terbuat. Kalaulah saya ni penjual mangga, saya rasa sekarang ni saya dah kaya raya dah kan? Itu kalau awak jadi penjual mangga. Tapi kalau awak dapat keistimewaan untuk menjadi pembekal kepada semua kedai-kedai mangga kat Korea ni, lagilah kaya kot. Cuba awak tengok ni. Minat dekat penyanyi pun boleh mangga nama diorang dekat sini tau. Tapi yang saya baca kat internet, hanya pasangan bercinta je yang akan letakkan mangga diorang kat sini. Tak tahu pula sampai macam ni. Tasha. Sebenarnya saya pun ada beli mangga untuk kita juga. Saya tahu saya sebenarnya baru kenal Tasha je.
Tapi yalah, saya rasa macam saya dah kenal Tasha semua hidup saya dah. Jadi saya minta kalau boleh Tasha izinkan saya untuk letakkan mangga atas nama kita berdua dekat sini. Sebagai orang yang paling istimewa dalam hidup saya, Syah. Maksud awak? Awak tahu maksud saya kan? Okey. Johan. Yap. Nanti dulu. Tasha, kenapa? Hello, Man. Kau kat mana? Tak, aku dah keluar dah. Asal? Aku nak jumpa kau kejap. Penting. Kenapa dengan kau ni? Ha? Johan buat apa kat kau ke? Nantilah aku cerita. Macam mana pun aku kena jumpa kau sekarang juga. Boleh. Kat mana? Kau tunggu aku kat situ. Jap. Kau datang seorang ke kau datang dengan Johan? Aku seorang. Yelah. Johan. Maafkan saya, Johan. Ada benda yang saya perlu jelaskan kepada awak. Yang sebenarnya awak dah ada orang lain. Saya sama awak malam nanti, ya. Kenapa kau tak terus terang je dengan aku? Terus terang pasal apa ni? Hadiah tu dari Johan kan? Kenapa kau tak cakap dengan aku? Kau boleh tipu satu dunia tapi kau tak boleh tipu aku. Johan sendiri yang bagi tahu aku masa kita orang lalu kat Insadong. Kawan kau yang tak datang-datang hari tu Johan kan? Ha? Man. Kenapa kau tak cakap dengan aku? Kalau aku tahu kau suka dia, aku langsung tak kenal dia. Aku... tak ada apa-apa lah. Tapi kau kawan aku. Kau kawan baik aku. Johan suka kat kau, dia tak sukakan aku. Dia anggap aku ni macam kawan dia je. Dia pun korang comel lah sama-sama. Suka tengok. Man, aku sanggup tinggalkan dia sekarang juga. Aku tak nak disebabkan seorang lelaki persahabatan kita daripada kecil berkecam macam tu je, Man. Aku tak nak. Takkan cik macam tu. Sebab korang memang ditadikan bersama. Dan aku dihantar oleh Tuhan untuk temukan korang. Alah, dah lah. Jangan risau pasal aku. Aku tak ada apa-apa. Johan tu tak ada kau. Tak ada aku. Sama ada kau sedar atau tidak, Lan, Liza sekarang dah jadi liability. Kau tahu tak? Tak apalah, bang. Nanti Lan cakap dengan dia baik-baik. Tapi Lan kena tunggu dia reda dulu. Lan. Kau tak payah nak buang masa nak cakap baik-baik dengan dia. Kau putus dengan dia, habis cerita. Senang untuk semua orang. Dan kau nak kahwin dengan Hana nanti, senang sikit kepala otak kau. Tak payah usut fikir pasal betina ni. Pasal dia, latak dia lah. Biar dia pergi cari jantan lain. Senang abang cakap, kan?
Bang, saya cinta kat dia, bang. Lan, tolonglah. Aku jijik dengan kau cakap perkataan tu. Kau jangan beritahu aku sekarang kau sanggup gadaikan semua matlamat kita pasal betina ni. Kau tahu tak? Betina ni sekarang nak siasat siapa Hana. Nasihat aku, baik kau putus dengan dia sekarang. Kalau tak, kau pergi menghadap kubur arwah ayah sendiri dan kau pergi cakap yang kau tak nak tutup bela di atas kematian dia. Halo, sayang. Sayang, Sayang kat mana ni? Saya jumpa sayang sekarang. saya nak minta maaf sangat-sangat dengan awak. Kalau saya banyak buat salah dengan awak. Tapi sayang, tolonglah jangan tinggalkan saya, sayang. Tolonglah. Saya pun sama, sayang. Saya cinta kat sayang. Dah lah tu, jangan nangis. Okey, sekejap lagi saya datang. Bye. Maaflah, Nana lambat. Lambat? Kita nak pergi mana ni? Lah, lupalah tu. Kan kata nak pergi cari barang kahwin. Allah Akbar. Anaya, Lan minta maaf. Lan terlupa lah. Tapi Lan ada temu janji sekejap lagi. Tak apalah. Lan pergilah, Hana tunggu. Nanti bila Lan dah selesai, kita pergi Nak tunggu? Tak apalah. Kita pergi je lah. Lan batalkan temu janji tu. Okey? Tak apa ke? Tak apa. Kalau macam tu nak pergi naik kereta Hana ke kereta Lan? Apa kata kalau kita naik kereta masing-masing? Senang sikit. Tak payah nak patah-patah balik kan? Boleh juga. Hana tunggu kat depan Okey. Bawa kita baik-baik. Nak hari ni? Ya. Ya, aku ingat. Natasha. Hai, Maria. Hai, John. Tak apalah, aku pergi dulu Kejap. Kenapa awak macam terbahas macam macam ni? Natasha. Saya nak minta maaf dengan awak pasal semalam. Tasha, saya tahu semalam tu sebenarnya nampak sangat macam saya tergesa-gesa. Mungkin awak nampak saya macam cuba mendesak awak nak jadi teman istimewa saya. Saya minta maaf sangat-sangat sebab saya pun tak tahu apa yang saya fikirkan. Tapi Tasha, saya tak pernah menyesal yang saya jatuh cinta pada awak. Cuma, yalah, saya tak nak disebabkan saya hubungan kita semua musnah. Saya tahu. Awak tahu? Saya cuma nakkan kepastian. Kepastian dari saya? Dari kawan baik saya.
kenapa dengan Maria? Itu rahsia kita orang. Tasha, saya minta maaf sangatlah kalau perasaan yang ada pada saya terhadap awak ni mengganggu awak. Kalau saya silap, saya minta maaf, tapi boleh tak bagi saya peluang untuk kita mula dari mula? Mula semula. Boleh? Tapi dengan syarat. Asih tetaplah mataku ini. Saya tak nak jadi macam orang lain. Kalau awak betul nak saya jadi orang yang istimewa dalam hidup awak, biarlah semua tentang kita bermula dengan istimewa. Dan saya nak tempat ni jadi tempat yang istimewa untuk kita. Klien malah tak ada apa. Okey. Macam mana? Cincin tu okey ke? Hana okey. Ni, Hana. Apa kata kalau lepas ni kita panggil perancang perkahwinan untuk uruskan semua majlis perkahwinan kita. Senang sikit. So, Lan rasa kita tak payahlah nak kulu kilir nak buat kerja bentuk semua kan? Hana rasa kan kalau kita buat sendiri lagi seronok pun. Memanglah seronok. Tapi kalau boleh, Lan nak luangkan lebih masa sikit dekat Ana. Lah tak apalah, Ana faham. Boleh lah. Yelah, lagi pun orang cakap kan nak rancang pasal perkahwinan ni memang tertekan sikit, kan? Betul. Memang tekan pun. Okeylah macam tu. Ana, Lan ada kerja sikit malam ni. Nak kena gerak lah. Okey? Tak apalah. Kita jumpa besok malam makan malam. Okey. Dan terima kasih sebab buat Hana orang yang paling bahagia sekali kat dunia ni. Apa Ana cakap ni? Sepatutnya Lan yang kena terima kasih kat Ana tau. Sebab Ana lah yang orang pertama yang buat Lan gembira kat dunia ni. Ya ke? Ya. Tak apalah, Ana balik dulu Okey. Bye. Bye. Bye-bye Yalah. Liza, buka pintu ni sayang. Apa yang kamu duk kurung dalam bilik tu? Liza, keluarlah. Azlan dah sampai dah. Lan datang. Lan mana, Ma? Liza, kenapa yang muka kamu ni? Lan mana, Ma? Ada kat bawah tu. Lan? Lan? Sayang? Sayang? Makcik, saya nak minta izin nak bawa Liza keluar sekejap, boleh? Yelah. Tak payah. Kita cakap dekat sini je.
Saya nak mama saya dengar daripada mulut awak sendiri keputusan awak. Saya... Apa hal Liza? Makcik, sebenarnya... Kau berdua bincanglah dulu ya. Ma. Duduk dulu, okey? Duduk. Apa keputusannya? Sayang, maafkan saya. Lepas saya berbincang dengan abang saya rasa lebih baik kita berpisah. Itu jalan terbaik untuk kita, sayang. Jalan terbaik apanya? Awak datang sini semata-mata nak bagi tahu saya yang awak nak berpisah dengan saya. Apa awak cakap ni? Sayang, dengar dulu. Okey. Maafkan saya rasa lebih baik kita putus. Daripada kita mengharap antara satu dengan yang lain, lebih baik kita putus. Saya sayang kat awak. Saya cinta dekat awak. Tapi saya terpaksa, sayang. Saya harap awak faham. Terpaksa apanya, Lan? Ha? Awak dayus sebenarnya. Awak dayus. Dayus. Awak dayus. Kalau awak sayang saya, awak tak buat saya macam ni. Ya Allah, Liza, kenapa ni? Maafkan saya, makcik. Maafkan saya, sayang. Sayang, tolonglah. Jangan tinggalkan saya, tolonglah. Saya tak boleh hidup tanpa awak, tolonglah. Awak dah janji nak kahwin dengan saya. Oh, Cik Liza. Tolonglah, jangan tinggalkan saya lah. Sabar, Liza, sabar. Lah.
ada tak sepupu-sepupu awak yang solo lagi? Yang solo lagi? Tak ramai lah, tapi ada. Kenapa? Ha? Yang comel macam awak ada? Yang comel macam saya tu susah sikit lah. Tapi ada lah. Kenapa? Saya nak kenalkan dengan Maria bila kita balik cuti nanti. Nak kenalkan dengan Maria? Oh, saya rasa saya ada seorang sepupu ni yang sesuai sangat kalau nak kenalkan dengan Maria. Ha. Nama? Macam mana? Boleh tak? Sepupu Johan? Mar, kalau kau kahwin dengan sepupu Johan, secara tak langsung kau dengan aku jadi sepupu. Kita kan sisters forever and ever. Okey tak?